Seorang lelaki yang pemalu yang cuba berjinak dalam dunia yang baru, and semua cerita tidak perlu sempurna tetapi semua momen perlu ada makna. Hai, Assalamualaikum, and Supi here. Welcome to my channel. Topik hari ni aku nak cerita pasal 2,000 years later. where have you been? Faham tak? Berapa lama aku tak buat video kan? Aku tak bercakap apa semua kan? Sebab actually it's quite, aku busy gila. Kenapa aku hilang dalam dunia YouTube ni? Sebab antaranya 5 tahun lepas lah, kita flashback balik. Okay, 5 tahun lepas aku dah buat 2 video. It was like success. First video aku buat challenge dengan member-member aku. It was cringe, really cringe, but it's okay. Tapi ada copyright lah sebab ada, aku time tu baru nak tahu, oh tak boleh letak full lagu dalam YouTube kau sebab nanti dia akan jadi copyright. So that's why aku belajar dari kat situ lah. So tapi video tu quite okay lah, hype jugalah sebab dia was macam ada kelakar-kelakar sikit, and dia macam challenge game challenge lah dekat YouTube. First aku, okay, and then YouTube video aku yang kedua, aku buat vlog pertama aku, vlog pertama aku dengan ibu aku time tu pergi vaksin pada tahun 2020 2021 macam tu lah. Tengok balik aku tak ingat tarikh dia. Okay, video ketiga aku. Okay, ni yang nak dijadikan cerita. Video ketiga aku, kenapa aku tak buat, aku dah siap dah buat video dia semua, dah siap edit. Memang aku cakap video ketiga memang kelakar gila. Aku cuba dapat tengok aku seorang je, aku tak dapat tunjuk kat korang sebab masa aku edit tu, it was seharian tau. Seharian aku edit, and then aku dah siap edit dah tu. Nak tengok balik kan, kita nak tengok mana nak kena tambah, mana nak kena buang, footage yang nak kena tambah lagi, and then edit mana yang nak kena kurangkan, mana nak kena tambah semua tu kan. And video tu aku edit aku terdelete. Bukan terdelete satu footage, bukan satu footage, I mean bukan delete sebahagian tau. Dia full semua yang dah siap edit, aku terdelete semua. So jadi aku time tu aku dah penat edit, serius. Aku cakap dengan kau, edit memang penat. Buat video memang senang, tapi nak edit dia macam-macam rintangan sumpah, susah. So disebabkan aku terdelete video yang aku dah siap edit tu, aku jadi macam kecewa kejap Bukan kejap 5 tahun 5 tahun aku kecewa. 5 tahun bukan sekejap. Tapi aku dah dapat macam, aku bosan lah, aku nak buat balik video aku. So ini adalah video pertama aku untuk tahun 2026. Aku harap benda ni konsisten, and terus konsisten lah. Tak nak dah macam nak tak nak. So aku at least video tu 5 minit ke 10 minit aku akan buat, and aku akan post kat YouTube aku. Cuma tengoklah, mungkin dalam seminggu aku akan post 1 atau 2 video macam tu lah. Itu schedule dia lah. Dalam kemungkinan kalau lebih, Alhamdulillah. Kalau kurang, paling-paling 1 lah dalam seminggu, macam tu. Tapi kalau aku boleh konsisten, maybe hari-hari aku akan post. Tapi mungkin aku set time macam pukul 9 malam ke 10 malam baru aku akan post lah, macam itu. So punca utama selama 5 tahun aku take a break dan kecewa 5 tahun ya. So aku dapat macam mana, dapat ilham, dapat kesedaran balik. Okay, aku nak
orang kata nak jadikan hobi aku ni lagi mahal. Yelah, orang kata hobi setiap orang mahal-mahal. Hobi aku pun mahal, cuma aku je tak rajin. So benda ni mesti macam orang kata disiplin dan konsisten lah kalau nak teruskan buat video. Okay, so aku nak korang tengok video aku. Tak adalah aku paksa, tapi kalau korang boleh support lah. Sebab masih baru, orang kata ada pengalaman tapi kurang ilmu dalam bidang content creator ni. So let's give it a try. Okay, so thank you. Ada apa lagi tak nak cakap? Aku just nak macam panjangkan sikit video ni, at least 15 minit. Tapi tak apa, ni just salam pengenalan dari aku lah untuk tahun 2026. So I hope you guys enjoy and yeah, thank you. Sekejap, tadi intro aku dah ada. Okay, yang korang tengok tu mula-mula tu, itu intro baru aku. And then outro aku. Kejap, cerita belum habis lagi. Kita jumpa lagi dalam next content, sebab ini baru saja permulaan. Assalamualaikum and bye-bye. So macam mana? Okay, sebenarnya aku nak buat video salam pengenalan aku balik sebabnya saja nak mengisi masa lapang. Okay, so intro aku tadi dah, korang yang macam korang tengok tadi tu, itu adalah intro aku dalam setiap video yang akan datang. And then yang tadi tu video outro aku lah, video outro setiap video aku yang akan datang. Macam itulah. So dah tak ada apa lagi dah aku nak cakap. Just aku nak beritahu why I'm hilang selama 5 tahun ke 6 tahun je tu lah. Itulah puncanya kenapa aku tak buat video. Sebenarnya kalau nak sesimpel-simpel alam boleh je video tu siap sebenarnya. Tapi aku nak yang macam wow, orang macam kita nak tarik engagement tu, nak tarik engagement sana, engagement sini, supaya macam orang gempak. Sebab orang suka yang gempak. Tak adalah semua orang suka gempak, tapi quite macam itulah. Rasanya tu sahaja video untuk hari ni. Okay, suruh papan Alif Irfan. Sorry, aku pun admire dengan Alif Irfan and team. Kan, impian kalau dapat masuk sana sebenarnya. Tapi kita sedar kita siapa, sebab kita tak ada jiwa yang berani untuk buat JJ lah, JJ sentap, and then menyanyi, berlakon. Aku tak boleh semua tu. Aku just macam ni lah, just mengisi masa lapang, hobi. Okay, tu je kot, dah tak ada apa-apa. Sekejap, cerita belum habis lagi. Ini baru saja permulaan. Assalamualaikum and